Assalamualaikum, hello guys, bersama saya lagi dalam Alizul Channel. Okay, so hari ni saya nak buat konten berkenaan motor LC135 saya ni. Okay, so motor ni dah spek 62 sebelum ni 57, sekarang ni dah spek 62, dah dekat hampir sebulan dah saya running. So hari ni saya nak setting, lepas tu nak tukar minyak hitam, nak try lah kita bawa laju. Motor ni saya dah bawa laju pun 1-2 lah, macam tu 1-2, tapi macam bila sampai 1-2 tu dia seolah dia macam ada sudut-sudut, macam minyak tak cukup pun dia juga. Jadi saya tak beranilah nak teruskan kan, takut lain pula benda yang jadi. Jadi saya nak pergi tukar minyak hitam dulu, lepas tu baru saya akan setting lah dia punya carburetor. Lepas dah setting kan baru kita try. Tak adalah nak mencari top speed, tapi untuk ujung-ujung dia tu kan, RPM atas tu, kita nak tengok minyak dia sama ada okey tak okey. Alright, so let's go, kita jumpa dekat bengkel. Sekarang saya dah sampai rumah mak saya. Biasalah, tempat ni lah tempat saya nak buka-buka motor saya ni kan. So sekarang ni memang boleh katakan banyak juga lah benda saya nak buat sebenarnya ni. Bukan setting je. Apa saya nak buat, jom kita tengok. Okay, selain daripada setting, saya ingat saya nak tukar kabel throttle ni lah. Kabel throttle ni sekarang saya pakai CV1. Jadi dia panjang sikit lah. Dia panjang, nampak dia punya free ni. Ni dia punya free terlalu panjang. Saya dah tarik habis dah. Nampak dia punya thread tu dah tarik habis dah. Ni kabel kris saya yang lama. Cari tadi ada pula. So yang ini saya akan masukkan ke motor saya ni lah. Tak nak pakai LCV1 lah. Kita try dulu tengok macam mana dengan carburetor Uma ni. So tanpa berlengah masa lagi, saya nak kena buka dulu ni. Semua ni saya nak buka dah ni. Cover ni dah ada. Lepas tu ni semua buka lah, inner ni buka. Barulah saya boleh buat kerja. Okay, so layan time lapse ni. Alright guys, dah togel dia punya intake ni. Saya rasa intake ni kena tukar nantilah. Sekarang ni saya pakai intake biasa je, bukan intake oval tu, dia bulat. Tapi itu pomen tu dia dah kata dia dah lay sikit lah. Dah lay sikit, tapi tak tahulah kan sebab saya tak nampak dalam dia. Okay, sekarang ni saya nak masuk dulu kabel ni. Lepas tu baru saya buka yang ni. Sebab saya takut nanti sekarang laluan dia ni tak betul. Laluan kabel ni nak kena betul. Kalau tidak nanti bila kita turn handle ni, dia menjerit timing tinggi. Alright. Okay, saya nak share satu benda kalau kita pakai LCV1 punya kabel ni, dia punya bracket ni lubang tak ngam lubang dia asal yang ni lah. Jadi nak ikat dekat sini, dekat throttle ni memang tak boleh. Dia tak sama lubang dia. Jadi kena tebuk lain tebuk lain dekat bracket ni. Lagi satu hal yang ini
Ini sekarang ni saya pakai fast throttle Umar Racing Y15 punya. Jadi ada juga yang bertanya dekat saya kan, macam mana nak sambungkan kabel ni. Okey, kabel throttle ni dekat dia punya housing throttle ni. Kat sini kita ada dua. Yang ni satu, lepas tu lagi satu kat sini. Kita sambungkan kita punya kabel tu dekat sini yang nombor 2. Sambung dekat nombor 2. Okey, dekat sini, bukan dekat sini. Kabel standard dia memang ada dua lah. Ada dua dia punya kabel tu. Jadi dia dua ni dia akan pakai. Kalau kabel standard lah. Tapi kita dah tukar karburator, jadi kita tak pakai kabel standard. Pasang yang dekat depan yang depan, bukan yang belakang. Alright. Guys, so memang betul Mainjet 130. Okey, nampak sekarang ni saya pakai 135 pula. Jom kita masukkan karburator ni dulu. Pilot jet saya tak usik sebab pilot jet ni saya tengok okey je. Pagi-pagi saya start tak ada masalah. Respon throttle pun okey. Okey, sekarang ni saya nak try start dulu. Okey, kita try start dulu. Harap-harap dia tak menjerit lah. Tu je. Okey, jom. Alright guys, so sekarang motor dah hidup. Okey, motor dah hidup. Sekarang ni kedudukan handle ni dia tegak kan. Jadi apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak try goyangkan handle ni kiri dan kanan lah. Tengok sama ada timing dia naik tak naik. Okey, kiri okey. Kanan pula. Kanan pun okey. Jadi apa yang saya risau tadi, dia menjerit kan. Tapi ni okey lah. Kita try rem tengok. Pilot jet dia ngam lah, sebab tu saya adjust. Jadi kita tengok angin pula. Okey, setting angin. Macam saya cakap tadi lah, pilot jet dia saya tak ubah sebab rasa okey kan, pagi-pagi pun start okey. Saya setting angin dia pun buka dalam 1 lebih je, 1 lebih sikit je. Jadi saya nak pasang dulu cover set ni semua. Lepas tu try lah bawa dekat jalan besar kan. Bukan nak cari top speed, tak ada. Yang ini pun nak kena set balik ni, CDI ni, sebab dia ada map. Masa spek 57 saya pakai map nombor 6. 78 ada lagi. Nanti itu next content lah saya buat. Hari ni saya nak try bawa laju sikit, tengok ada apa-apa, tak ada sedut-sedut ke, samput ke kan. Alright guys, so siap dah cover set pasang semua. Sekarang pun saya pun dah berada di atas motor, tengah on board. Okey, tapi nak try motor ni bukanlah nak cari top speed sebab tak ada jalan yang sesuai kat Lampung ni untuk cari top speed. Cuma nak tengok dia punya respon RPM atas sajalah. Macam mana. Roket pun kena setting balik sebenarnya, tapi tak apalah, next lah tu. Kita tengok dia punya setting atas dulu. Kalau dah ngam baru kita setting sprocket pula. Kabel throttle saya dah tukar tadi, barulah best. Kalau tidak banyak free ni dia adalah free, tapi sikit sangatlah free dia tu. Okey lah kalau tak ada free. Kalau tak ada free langsung lah, memang lagi bahaya kan, lagi tak best lah. Jom kita try tarik sikit. Jalan basah ni. Biar tak okey, tak apa, nanti kalau ada jalan sesuai depan tu mungkin ada lah jauh sikit,
Nanti saya akan try lagi sekali tengok. Sebenarnya saya nak try meter ni sampai dapat 1.3 pun okey lah. Sebab hari tu saya try sampai 1.2 ada macam sedut-sedut lah, macam dia minyak tak cukup. Alright guys, saya dah sampai lah jalan ni. Jalan ni sebenarnya tak panjang pun. Saya rasa 600-700 meter je. Tak apalah, saya nak baca minyak je, bukan nak dapat top speed pun kan. Tak adalah tunduk sangat kita bawa santai je. Tak payahlah tunduk macam nak berlumba lah kan. Kita nak baca minyak. Okay, dah boleh lah. Kereta pula, biar kita lepas dulu. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat rasakan sesuatu maksud saya ujung dia tu, dia bukan masalah minyak tapi lebih pada CDI kalau tak silap saya. Mapping CDI saya tak ngam. Sebab saya bila saya tarik dia macam ada cut off. Saya rasa memang besar kemungkinan CDI lah, bukan masalah minyak tak cukup. Minyak okey, so far okey. Cuma bila saya dah tarik tu dia macam ada sampai ujung tu dia cut off. Meter dapat 1.3 tadi. Meter dapat 1.3 lah. Alhamdulillah lah tu. Memang target dapat 1.3 pun jadilah kan. Sebab bukan highway kita nak lock. Tapi apa yang saya perasan memang CDI. CDI memang kena map kena tukar. Macam tu lah konten saya untuk kali ni. Harap anda semua terhibur dan support lah channel saya ni. Dan kalau anda suka dengan konten kali ni, anda boleh tekan butang like. Alright, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.